You, Nami 267, guess! Hi, welcome back to my YouTube Nami 267. Setiap konten fresh, performa all out. Jangan skip, tonton sampai habis, no doubt. Hi, welcome back to my YouTube channel Nami. Hari ni kita nak main game apa? Cuba teka. Sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Hari ni kita nak main game ponteng sekolah. Adik-adik yang masih bersekolah jangan ponteng tau. Jangan keluar curi-curi dari sekolah. Tak elok. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Keluar je daripada kelas, kita dah banyak rintangan yang perlu kita hadap. Ini apa ni? Air sirap ke? Maknanya apa? Maknanya cikgu kita tak bagi kita ponteng sekolah. Nanti kita tak pandai. Bila kita tak pandai, tak ada orang nak dekat dengan kita. Orang akan senang mempergunakan kita. Betul tak anak-anak? Jadi kena jadi budak yang baik, okey? Jangan ponteng sekolah, dengar cakap cikgu, belajar rajin-rajin, barulah kita banyak ilmu. Kalau korang perasan, kat sini ada sampai 61 stage. Sekarang baru stage yang kedua. Okey, kita teruskan lompat. Lompat lagi. Lompat lagi. Lompat lagi. Okey, kita dah masuk stage yang ketiga. Allahu Akbar. Tercabut kepala. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Kita cuba sampai kita berjaya, okey? Okey, kita mulakan sekarang. Lompat. Lompat lagi. Lompat lagi. Okey, kita dah lepas stage 3. Kita dah masuk stage 4. Ini kawasan apa yang ada laser ni? Okey, jom kita cuba. Allahu Akbar. Itulah, tak baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Okey, kita teruskan dengan steps nombor 5. Ini kawasan apa pula ni? Macam dekat kawasan kantin. Betul ke? Ini kawasan kantin? Macam, bukan. Ini kawasan perpustakaan. Okey, jom kita lompat. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Kita cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pandai. Kita dah sampai stage 6 sekarang. Untuk masuk ke stage 7, ada kawasan banjir lah dekat sini. Kenapa ada kawasan banjir pula dekat dalam sekolah? Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Kita cuba sampai kita berjaya. Jangan putus asa, okey? Sikit lagi nak sampai. Okey, kita dah stage 8. Kita kena redah kawasan banjir ni tanpa perlu jatuh. Kalau jatuh, kita kena ulang semula. Hanya saya je seorang yang bersekolah hari ni. Sebab apa? Sebab hari ni hari Ahad. Tak. Sebab boleh, dik. Sebab boleh. Jangan bagi saya bercakap. Kalau saya bercakap, memang merepek-repek je lah kejadiannya. Sekarang ni kita dah masuk dekat terowong bawah. Kita tak tahu dekat mana sekarang kita berada. Kita dah sampai. Kita dah sampai stage nombor 12 sekarang. Kita kena panjat tangga. Okey, kita masuk stage ke-13. Nampak stage ni agak mencabar ya. Untuk stage nombor 13. Okey, jom kita tengok. Allahu Akbar. Tak apa. Kita cuba lagi. Okey, kita jalan slow-slow. Okey, yang pertama dah lepas. Okey, kita jalan lagi. Yang kedua, rintangan kedua. Okey, dah lepas. Okey, ni rintangan yang ketiga sebelum kita sampai ke stage nombor 14. Okey, lompat. Sekali lompat ni dah berjaya Okey, kita stage yang ke-15. Lompat lagi. Okey, slow. Dan dah sampai. Okey, kita dah sampai ke stage nombor 17. Bila dah separuh lepas ni, rasa agak lega sikit sebab jauh daripada kelas. Agak-agak cikgu kita dapat kejar tak kita?
Sebab kita nak ponteng sekolah. Atau kat depan nanti kita kena lawan dengan cikgu kita? Mungkin? Adik-adik jangan ponteng sekolah tau. Tak baik dan tak elok. Disebabkan video ni agak panjang, saya akan sambung dekat part 2. Siapa setuju sila komen. Korang jangan lupa komen, share dan subscribe. Tahu, nanti saya akan buat part 2 untuk video. Jumpa sambungan dekat video part 2, okay? Bye!